RM50,000 untuk operasi jantung. Minggu lepas, aku duduk lepak dengan seorang klien lama. Tengah sembang pasal bisnes, dia tiba-tiba buka cerita berat pasal kesihatan. Dia cakap kawan sekerja dia baru je kena serangan jantung. Umur baru 43 tahun. Kerja stres, makan pun tak jaga, malam-malam banyak minum kopi dan energy drink. Sekali jadi terus tumbang depan ofis, nasib baik sempat dihantar ke hospital swasta. Kat situ doktor check, terus kata kena buat angioplasty. Masukkan stent untuk buka saluran darah tersumbat. Kalau tak buat cepat, risiko boleh bawa maut. Nak tahu dia berapa kos? RM50,000 sekali jalan untuk operation jantung tu. Aku terus terdiam. Ringgit Malaysia RM50,000 itu bukan duit sikit, bos. Kalau simpanan tak banyak, memang kena korek kumpulan wang simpanan pekerja, pinjam kawan atau swipe kad kredit. Itu pun kalau lulus. Yang sedihnya, kawan dia memang tak ada medical card. Jadi family dia terpaksa keluarkan duit sendiri. Ada yang tolong, ada yang pinjam bank, ada yang jual barang. Bayangkan masa tu tengah tunggu operation, fikiran bukan saja risau pasal nyawa, tapi juga risau pasal duit. Aku tengok muka klien aku sayu. Dia cakap, bro, kalau benda tu jadi kat aku pun tak tahu nak korek mana RM50,000. Anak-anak masih sekolah, hutang rumah kereta pun ada. Memang huru-hara kalau jadi. Aku terus tanya dia balik, kalau kau ada medical card, kau rasa macam mana? Dia senyum hamba, confirm lega. Swipe card terus masuk bilik operation. Tak payah fikir pasal duit. Boleh fokus nak sembuh. Masa itu aku sendiri rasa sebab. Sebab ramai orang ambil ringan benda ni. Kita ingat kita sihat, kita fikir tak apa lah nanti. Tapi bila benda jadi, kos hospital bukan main-main. Medical card ini bukan pasal nak sakit atau tak. Dia pasal kalau benda tu jadi, siapa nak tolong kita? Kalau ada medical card, kau tak perlu standby RM50,000. Kau cuma standby RM150 hingga RM200 sebulan je untuk contribution, tapi cover RM100,000 sampai berjuta setahun. Lepas dengar cerita itu, klien aku terus decide nak ambil medical card untuk dia dan wife. Dia cakap, aku tak nak family aku lalui benda macam ni. Bos, aku tulis panjang sebab aku tak nak benda sama jadi kat orang lain. Jangan tunggu sudah sakit baru nak cari jalan. Masa itu semua dah terlambat. Kalau kau nak aku bantu check medical card paling sesuai ikut bajet kau, boleh klik sini. abanginsurance.com